warahmatullahi. Hari ini saya nak berkongsi tentang cucuk selepas bersalin. Cucuk sendiri selepas bersalin pembedahan, which is kita namakan pencair darah ataupun heparin. Saya nak kongsikan pengalaman. Actually saya 3 orang anak saya adalah pembedahan. Yang kedua di hospital A, yang ketiga anak saya di hospital pantai. Again, untuk anak saya yang pertama dan yang kedua, saya memang cucuk, dia kata untuk mengelakkan berlakunya darah beku. Okey, bila saya ambil tu dia okey lah, looks like okey kan. Tapi bila anak yang ketiga, saya pergi hospital pantai dan saya orang kata apa, ada doktor pakar yang sit dengan kita, bagi tahu tentang cucuk selepas bersalin ni. Saya masa tu dia tak beri kat hospital pantai ni, tak bagi kat saya. Saya pun tertanya-tanyalah kenapa doktor hanya bagi obat Panadol je kat saya. Tu pun 2 biji je. Selepas pada tu dia tak bagi. Okey. Mari saya kongsikan kepada anda, ini satu pengalaman yang saya rasa macam saya kongsikanlah apa yang saya orang kata apa tentang cucuk ni. Kelebihan dia, okey, saya tanya doktor pakar ni, kenapa you tak bagi yang ubat cucuk tu dan you tak bagi pun ubat tahan sakit apa semua, ubat Panadol pun sebenarnya dia tak bagi. And then he come to me and he said, dia cakap untuk heparin, untuk yang pencair darah tu, dia cakap awak tak perlu pun. Dia cakap esok selepas bersalin, not necessary untuk saya bagi pada awak. Awak boleh berjalan, awak pergi dan berjalan, dia cakap. InsyaAllah dia kata lepas ni tak sakit. Okay, dia India Muslim dan dia pakar saya. Dia dah orang kata apa, dah berumur sikit lah. Lepas tu saya kata, betul ke doktor, saya rasa macam saya sakit lah. Tak apa, dia kata, you tahan je sakit ni sehari, 2 hari, 3 hari ni. Dia kata nanti lepas ni awak tak akan sakit. Saya macam tak percayalah kan. Okay, so saya pun tak buat cucuk. Saya kata, doktor, kenapa saya tak perlu cucuk? And then the answer from the doktor pakar ni, dia kata orang yang cucuk untuk orang yang malas nak bergerak, takut berlakunya pencairan darah dalam dalam badan. Jadi sebab tu dia tak bagi heparin. Heparin ni adalah untuk pencairan darah, which is kalau orang lepas beranak dia duduk diam je, dia tak nak bergerak, itu memang dibagi. Tapi kalau you boleh berjalan, you boleh ke sana ke sini, dia kata antibody badan itu sendiri yang akan orang kata buat badan you tak sakit. Dia jadi macam ada antibody, keluarkan antibody badan, macam tu lah lebih kurang saya. Dan dia kata kalau you bergerak, you tak perlu pun ubat tu, dia cakap dengan saya. So saya pun ignore lah, saya pun accept, saya accept lah dia cakap tu. And then bila saya tengok anak saya nombor 3, bila saya bersalin Caesar, saya rasa kurang sakit berbanding anak saya pertama dan kedua. Sebab doktor tadi yang nasihat kat saya, dia kata jangan ambil banyak sangat ubat, orang kata apa, ubat tahan sakit lah apa semua. So saya struggle sendiri dalam 2-3 hari. Memang selepas tu saya ada juga makan ubat Panadol. Dia kata kalau tak tahan sangat makan ubat Panadol, jangan terlalu kerap juga. Dia cakap, saya pun macam terkejut lah kan. Hospital yang terror kan, boleh advise kita macam tu. Tapi sebenarnya memang really amazing. Selepas saya anak ketiga, saya kurang sakit. Saya selalu berbanding dengan anak pertama dan kedua. Saya tak naklah cakap hospital mana yang pertama dan kedua tu kan. Tapi memang kurang sakit. Untuk anak pertama dan kedua, saya sakit lebih kurang 3 ke 4 bulan tau. Macam tak sedap badan apa semua. Dan Alhamdulillah saya bersyukur dan saya berkongsilah pada anda tentang kelebihan doktor tu cakap selepas you beranak, you berjalan. Jalan dia kata jangan kasar-kasar. At least ada pengaliran darah. Dia sangat baik untuk you punya badan. Dia kata body akan menghasilkan tindak balas. Memang Tuhan dah jadikan body kita ni secara semula jadi mengeluarkan antibody, menahan kesakitan disebabkan bersalin. Yang kedua, pasal yang darah tadi adalah untuk kita dah train dia. So siapa yang rasa ia bermanfaat, bolehlah. Tapi kalau doktor advise you untuk cucuk, dan boleh tanya. Saya kongsi ni sebab saya tanya doktor tadi, why saya kena tak boleh cucuk apa semua. So dia cakap explanation dia tadi memuaskan hati saya dan saya praktis dan Alhamdulillah rasa kesan di lepas bersalin sakit selepas Caesar itu kurang. Jadi pada pandangan saya, kalau awak rasa tak nak, awak boleh bagi tahu doktor, adakah saya boleh replace dengan cara berjalan, which is saya ada information macam ni. Jangan terus buang apa yang doktor cakap. Cuba tanya, sebab saya pergi jumpa doktor pakar tu pun, saya pun tanya dulu. Jadi bila saya dah praktis, setengah orang body tak sesuai ke apa, so you better dengar nasihat doktor. Cuma ini knowledge ataupun additional information untuk kita sebagai ibu-ibu yang telah bersalin Caesar. Okay, semoga bermanfaat. Kalau video ni bermanfaat, kongsikan, like. Jangan lupa subscribe saya punya channel.